Baru-baru ni ada yang tanya saya, dia dah tengok video Kus Al-Hindi ni. Banyak kali lalu dekat dia tapi dia masih ragu-ragu dan tak yakin. Kus Al-Hindi ni macam mana dia boleh legakan batuk dan cairkan kahak? Okey, saya explain ya. Kus Al-Hindi ni sebenarnya adalah herba dari Himalaya dan juga Arab tuan-puan. Kita bawa masuk Malaysia dan proses dalam bentuk teh macam ni supaya mudah tuan-puan amalkan. Kus Al-Hindi ni fungsi dia adalah untuk mengurangkan keradangan dalam saluran pernafasan kita, mencairkan kahak dan membasmi segala kuman yang ada dalam paru-paru kita. So, siapa yang ada masalah batuk tak baik-baik, kahak pekat, susah nak bernafas tu, sebab saluran pernafasan tu dah sempit sampai banyak lendir yang terkumpul. Jadi, Kus Al-Hindi ni dia membantu meluaskan dan mencairkan kahak yang ada tu. Batuk, kahak, asma, resdung, semua tu dapat dikurangkan. Dan andai kata tuan-puan masih ragu-ragu, cuba tuan-puan tengok feedback yang kita dah terima. Rata-rata mereka dah berpuas hati dengan perubahan pada masalah mereka. Masalah batuk tak baik-baik, kahak pekat, resdung, masalah paru-paru berair pun ada. Dan Alhamdulillah tuan-puan, Kus Al-Hindi ni kita dah ada research dan kajian dari pakar perubatan, daripada saintis dan juga doktor-doktor sedunia. Dalam hadis pun dah banyak sebut pasal Kus Al-Hindi ni, di mana dia sangatlah bagus dalam membantu masalah saluran pernafasan tuan-puan. Jadi tuan-puan tak perlulah risau ya. So, macam mana tuan-puan nak dapatkan Kus Al-Hindi ni untuk bantu rawat masalah batuk, kahak dan pernafasan tu? Tuan-puan boleh tekan je butang shop now di bawah yang saya dah sediakan. Semoga bermanfaat.